أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولولاه ما خلقتك. Apa maqala sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan mengasihi Mudir Madrasah Madinah Baqiyah Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Uthman, pada Tuan Guru Asatizah, sahabat-sahabat hadirin yang dirahmati Allah SWT. Dan alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT daripada malam yang mulia ini. Itulah pada malam Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu sekandar hari, dan juga bertepatan juga dengan bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita telah bersama dikumpulkan untuk menghadiri satu majlis yang amat besar, maknanya yang tinggi nilai di sisi Allah SWT. Itulah majlis baca maulid, kita membaca tentang kelahiran Nabi SAW, tentang memuji-muji Nabi Muhammad SAW, dan juga kita selawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itu dapat jadi satu bekalan kita dan dapat menyucikan, bersihkan hati kita, dan diturunkan rahmat bagi kita dan di keluarga kita serta kasih kita, dan bawa kita kepada keselamatan di dunia dan akhirat, dan bawa kita kepada kasih kepada Nabi Muhammad SAW, dan dapat bersama-sama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam syurga kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya ingin mohon maaf kepada hadirin atas ketidak dapat hadiran Syekh tetamu kita Al-Fadhil Syekh Ahmad Zofir Al-Yamani rahmatullah pada malam ini, atas ada sebab ada teknikal. Walaupun tuan, kami semua ingin pertama sekali ucapkan ahlan wa sahlan wal marhaban bikum pada semua tetamu-tetamu yang hadir ke asrama kedewa ini. Mana ahlan wa sahlan maksudnya jika ila ahlika, kamu telah datang kepada keluarga kamu. Jadi seorang kita ni semua adalah bersaudara, adik-beradik. Maka kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita sama-samalah kita semaikanlah kasih sayang, dan kita saling bermesralah antara satu sama lain, dan jemputlah untuk hadirin semua sentiasalah datang ke tempat sini untuk pengajian, majlis, maulid sebagainya. Ahlan wa sahlan. Sahlan maksudnya jika makanan sahlan, terbatuk-batuk makanan sahlan. Kamu telah datang pada tempat yang mudah. Maksudnya kita buat mudah-mudah saja sini. Buat dengan susah-susah. Nak masuk datang ahlan wa sahlan. Buatlah macam rumah sendiri, insya-Allah ta'ala. Jadi tambah sekali itulah maksudnya keadaan antum semua pun satu telah dicatatkan pada insya-Allah yang besar di sisi Allah Ta'ala. Walaupun tak dapat mendengar tausiah dari Syekh, tapi itu hadirnya antum menunjukkan kasihnya antum semua kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya kita datang ke majlis seperti ini seperti kita datang ke taman-taman syurga. Sebab tidaklah kita datang ke majlis maulid untuk memuji Nabi Muhammad SAW, untuk selawat atas baginda Nabi SAW, melainkan sebab kita kasih. Adanya kalau tak banyak, kalau tak sedikit, banyak rasa kasih
pada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ma'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia kasihi. Jadi mudah-mudahan kita datang ni asbab kasih kita pada Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di syurga nanti. Dan itulah maknanya kita datang sini seolah kita telah datang ke satu taman pada taman-taman syurga. Maknanya ini insyaAllah dapat membawa pada kita berada di taman syurga di akhirat kelak, insyaAllah ta'ala. Jadi inilah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam Imam Al-Busri dalam menyebutkan dalam qasidah beliau Qasidah Burdah, wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhradi dunya minal alami. Bagaimanakah hendak menyeru atau bercondong cenderung pada dunia, daruratuman ini syiddatil hajah, bersengatan hajat orang yang kalaulah tidak kerana dia, nescaya tidak akan dikeluarkan dunia daripada ketiadaan. Macam manakah Nabi Muhammad SAW nak menyuruh kita pada dunia, sedangkan dunia ini diciptakan untuk baginda Nabi SAW. Jadi itulah sifat Nabi SAW yang begitu tinggi akhlaknya. Seperti Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu itu ya Muhammad SAW berada di atas akhlak yang agung. Nabi SAW bersifat dengan sifat zuhud pada dunia ni. Jadi macam mana Nabi nak rasa cenderung pada dunia, sedangkan dunia ni diciptakan bagi Nabi SAW. Jadi itulah ketinggiannya akhlak Nabi SAW yang tidak cenderung pada dunia dan sifat zuhud pada dunia ini. Jadi macam mana kan Nabi nak cenderung pada dunia? Dia buat kaifah tu panggil istihamul ingkari. Mana la tad'u. Nabi SAW tidak pun menyeru atau cenderung kepada dunia ini. Sebab apa? Kalau tidak kerana Nabi SAW, saya tidak dikeluarkan dunia daripada ketiadaan. Saya dunia ni sentiasa berada dalam keadaannya yang tak ada. Kalau tidak kerana Nabi SAW. Kita kan belajar kan ilmu tauhid. Mana asalnya wujudan kita ni, asalnya kita ni tak ada. Kita tak ada. Kemudian Allah telah memberatkan sebelah ada, maka kita pun dikeluarkan pada tak ada kepada ada. Jadi itulah mana di situ juga menunjukkan kita ni sebenarnya sentiasa berhajat pada Allah SWT. Sebabnya asal kita ni tak ada. Jadi kalau Allah Ta'ala tak bagi inayah, Ta'ala tak mengeluarkan kita, memberatkan sebelah ada, kita sentiasa tak ada. Jadi menunjukkan kita ni setiap waktu kita ni berhajat kepada Allah untuk mengadakan kita, mewujud supaya kita ni diteruskan keberadaan kita di alam ini. Jadi gitulah maksudnya. Kalau kita tak kena Nabi, dunia ni kekal terus, alam ni kekal terus, kekal tiada. Dan sebenarnya ini diambil daripada kisah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi, yang di mana telah diriwayatkan kata Nabi Adam alaihissalam, bila Nabi Adam telah buat satu kesalahan, dua kesalahan yang mana akhirnya dikeluarkan daripada syurga, diturunkan ke bumi ni. Maka Nabi Adam alaihissalam pun bertaubat kepada Allah SWT. Dan dalam taubat tersebut Nabi Adam alaihissalam menyebut dengan nama bertaubat dengan hak ataupun dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam meminta ampun kepada Allah dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Macam mana Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam SAW boleh kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Disebutkan dalam ayat mengatakan Nabi Adam telah melihat pada kaki pada tiang-tiang arash. Nabi Adam telah melihat pada tiang-tiang arash tertulis itu La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Tulis itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tulis dah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ Nabi Adam SAW tahu betapa agungnya satu manusia yang bernama Muhammad Rasulullah SAW di sisi Allah Ta'ala. Maka Nabi Adam SAW pun meminta ampun kepada Allah dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kali itu maka Allah SWT pun berfirman kepada Nabi Adam SAW, "Sa'altani bihaqqihi an aghfira laka." Kau telah bertanya minta kepada aku dengan hak bagi Nabi SAW supaya aku ampunkan bagi engkau. Bapa ghafar tu laka. Maka sebenarnya aku telah ampunkan bagi engkau. Berkat dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi apa firman Allah Taala diwakilkan kepada Nabi Adam AS, "Walau lahu ma khalaqtuka." Kalau bukan kerana dia, bukan kerana Nabi Muhammad SAW, mesti aku tidak akan jadikan engkau. Itulah Nabi Muhammad lah. Maka Nabi, maksudnya wujudnya ada Nabi Adam AS ialah dengan terhenti di atas adanya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Nabi Muhammad SAW tak ada, maka tak ada lah Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam SAW pula dikatakan Abul Bashar, mana bapa segala manusia ni. Nabi Adam bapa kita semua, bapa segala manusia ini. Dan Allah Ta'ala jadikan pula segala alam ni, dunia ni, untuk manfaat kita, untuk manfaat segala manusia. Seperti mana Allah berfirman, "Khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah Ta'ala menciptakan bagi kamu, manusia semua ni, apa yang ada di bumi ni untuk kamu, manfaat untuk kamu. Allah Ta'ala ciptakan semua ni untuk kita sebenarnya. Manfaat untuk kita, apa yang ada sekelilingnya di atas muka bumi ni. Maknanya semua ni ciptakan untuk manusia. Begitu juga ditundukkan bulan, matahari, bintang, bulan semua pada untuk manusia juga. Seperti mana Allah berfirman, "Wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibaini." Maksudnya Allah Ta'ala telah menundukkan bagi kamu semua, kita semua ni akan matahari dan bulan, yang mana dua-dua tu berjalan di atas paksi dia. Wasakhkhara lakum al-laila wan-nahar. Dan Allah telah menundukkan bagi kamu malam dan siang. Maksudnya semua ni jadikan untuk manusia. Malam dan siang ditundukkan, dijadikan siang malam, jadikan bulan dan matahari. Semua untuk manusia. Segala bumi, segala apa dalam bumi ni dijadikan untuk manusia. Jadi bila kata semua ni dijadikan untuk manusia, kemudian bapa pada manusia ini siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam pula diciptakan dengan apa? Dengan siapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai hadis, "Laulahu ma khalaqtuka." Kalau bukan kerana dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan jadikan kau. Apa maksudnya? Semua dunia ni, alam ni diciptakan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ni diciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sebab bagi wujudnya segala sesuatu yang ada dalam alam ini. Itulah betapa agungnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dan betul besarnya dan agungnya akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Seperti mana ditanyakan pada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi SAW. Katanya kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi SAW ialah Al-Quran. Jadi ulama mengatakan sebagaimana makna Al-Quran ni tidak terhingga. Macam mana makna Al-Quran ni dia luas kan? Kalau kita tengok tafsir tu begitu banyak sekali, tafsir-tafsir di kalangan ulama. Begitulah sekali makna Al-Quran. Begitulah kesimpulan akhlak Nabi Muhammad SAW tu, seperti mana makna Al-Quran tidak terhingga. Betapa besarnya dan agungnya akhlak Nabi SAW. Dan Nabi SAW sentiasa meningkat maksudnya sentiasa meningkat kesempurnaan Nabi Muhammad SAW pada setiap lahzah, setiap saat sentiasa meningkat.
Seperti mana itu disebutkan, mana sebagai isyaratnya ada 6 ayat surah Al-Duha. Wala akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tu rasanya makna lebih baik daripada bagi engkau daripada dunia. Dia apakah makna isyari ayat ni? Maksudnya al-lahzatu al-muqaddimatu. Maksudnya lahzah saat yang al-lahzatu al-mutakhiratu, lahzah yang kemudian khairul laka, itu lebih baik daripada engkau minal lahzati al-mutaqaddimati, pada lahzah yang terdahulu. Kerana saat yang kemudian tu bagi engkau yang Nabi Muhammad SAW lebih baik pada saat yang terdahulu. Ini setiap saat tu lebih baik pada saat yang lepas. Itulah, setiap saat bertambah meningkatnya darjat Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah menunjukkan betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan itu dapatlah kita menentangkan rasa agung dan kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi pada bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, semoga kita dapat memperbanyakkan atau mengingati Nabi Muhammad SAW dengan banyak berselawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tanda kita kasihkan baginda Nabi SAW, dan dengan kita banyak menyebut tentang baginda Nabi SAW. Man ahabba syai'an fa akthara min dzikrihi. Siapa yang kasih sesuatu, dia pasti akan memperbanyakkan sebutannya. Jadi tanda kita kasih Nabi SAW, yang kita banyak sebut, banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita tak dapat rasa belum hadir rasa kasih tersebut, maka hendaklah kita membanyakkan juga sebut tentang Nabi SAW, banyak selawat atas Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu kita akan insya-Allah akan rasa bertambah rasa kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doa mudah-mudahan ada himpunkan kita, para guru-guru kita, kasih kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita semua, dan seluruh muslimin muslimat mukminat, untuk bersama-sama dapat bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dahulu sikit pesanan tausiah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat untuk kita semua. Ini wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis berakaban, ucapan jutaan terima kasih kepada pentausiah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Hazrul Asrar atas butir-butir kata yang telah disampaikan sebentar tadi. Mudah-mudahan setiap butir-butir kalimah yang disampaikan mampu menjadi cahaya lilin buat diri kita, para pencinta ilmu, dalam mencari landasan kebenaran yang berseliweran dengan ujian dan pencaruban. Hadirin sekalian, senyum ada, manis pun ada, sayang nama terlupa bagi, pantun ada, ucapan pun ada, sayang doa tiada lagi. Lebat kemiri, mohonnya rendah, dah hadirikan tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Maka majlis menjemput saudara Ahmad Syahidin bagi untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحنانا. وإذ امتزجنا بمودتها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. بآله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا
فاقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنوبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا